Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel part 2 Terjah Kelang. Okay guys, so sekarang ni selesai kita tengok aquascape dekat rumah Didi. Sekarang ni kita dah berada di Bibis Aquatic, kedai ikan yang Didi selalu pergi untuk dia beli peralatan, kelengkapan barang aquascape dia. Dan ikan-ikan pun kebanyakan dia beli dekat sini guys. Okay, so guys, Bibis Aquatic ni saya ingatkan kedai kecil. Sekali dah sampai, tengok-tengok gudang kilang guys. Dah macam Aquaman Aquatic. Korang ingat tak? Bukan Aquaman, apa? Xianlong Aquatic yang dekat Shah Alam tu. Ingat tak yang saya pergi? Korang boleh tengok video kat sini. Ya Allah guys, punya besar. Bibis Aquatic ni pun besar guys. So, apa lagi? Jom kita tengok apa yang ada dekat Bibis Aquatic. Let's go. Jom cap. Kau macam tuan rumah kan? Kau macam tahu kedai ni, kau pernah pergi ke? No. Okay guys, so kita terjah ni pemborong barang aquatic. So let's go. Tapi betul-betul macam kilang lah guys. Tengok atas tu. Ke atas guys. Jom. Mak ai. Dia boleh tu kerja haiwan peliharaan. Tapi macam Pet tu. macam tertutup. Kalau tengok kat sini kan, macam gudang. Kau ingat kita nak minta kerja pula. Oh tu dalam ni. Jom kita masuk. Oi, tangki-tangki ni cap. Wah, mesin tu. Ni yang tangki bawah tu orang buat. Tu lah tu. Ni tengok tangki ni. Tengok apa Bi? Alligator gar, ikan lah. Ikan besar. Tak nampak dah. Oh tu, hijau. Jom. Hijau-hijau ni jangan. YouTube ni bengong sikit. Tahu no, kena. Tahu-tahu kena. Jom kita masuk. Ui, ada ni pula ni. Gachapon ni. Bismillah. Oh, ada burung weh. Ada burung. Jom kita masuk. Tu. Okey. Oh, saya tak faham ni untuk apa ni. Oh, mainan je lah. Dia nak beli yang bulat tu RM900 Cak, satu set sebenarnya tapi dia besar sangat. Besar. Kau kata curve macam ni ke Cak yang kat rumah kau tu? Macam ni? RM85 Cak? Ni RM40. Kenapa murah sangat RM85? Ni lagi besar daripada ni. Yang ni RM120. Dia punya kaca kot. So Cak, kalau curve lagi mahal, lagi murah Cak daripada ni. Kat sini sebab ada bawah dia, pak tapak. Ni satu set ni RM1,800. Tapi tinggi sangat. Bawah. Ni satu set sekali dengan dia punya kabinet. Ni bukan je. Bukan dia lah. Oh, dia ada harga member dengan harga tak member. Kalau buat member kira. Gara Flavatra. Jom. Uish. Aku tak tahu nak mula pada mana. Benda lah. Jellyfish. Ya ke? Moss ball lah. Moss ball. Apa nombor? Dia memang display kan, dia berpusing-pusing lah. Yelah, memang sini macam barang-barang apa, aquatic. Untuk buat aquascape memang nice lah. Patutlah orang Kelang macam Didi main aquascape. RM8. Beli 10 free 1. Tadi Didi kata dia boleh jumpa berapa? RM4 dekat KL. Oh, jadi ni. Oh, kat sini RM6. Dia kata boleh jumpa RM4 dekat KL. Tapi okey lah. Jadi member RM10. Tu lah, ni Moss. Cok. Masalahnya Gapi dekat bekas jual pokok dia pun lawa weh. Padahal Gapi untuk buang ni je, foto-foto ni. Untuk starting main macam ni je lah, yang dah ikat. Senang.
Dia panggil apa? Lotek. Yang tadi yang didinya tu. Yang ni Wish, gempak lah kedai ni. Jangan. Ha? Jangan apa? Dekat tempat kecil ni. Cantik. Kau first time sampai sini ke Acak? Main apa awak? Dia dah tak ganas. Dia dah manja lah berkawan dengan semua orang. Tapi lawa. Jom kita masuk ke dalam Kita tengok apa lagi ada. Macam banyak. Lagi banyak lagi. Tu. Padahal kita kat dalam dah. Jom masuk dalam. Lagi dalam. Oh, tengah. Okay guys, so dekat bahagian sini lebih kepada barang-barang akuarium juga. Pokok hiasan dah macam kat masjid siap. Pakai kipas besar. Tahu aku jenis yang pergi masjid. So kalau boleh tengok ni hiasan-hiasan kat sini. Ini ayat ni memang kat mana-mana ada kan. Nice to see, good to hold. Once broken, consider sold. Ni cak, boleh tak letak akuarium? Illuminati. Ya, apa orang panggil pemula punya. Jom. Ni untuk kolam ni biasa kan. Oh ni batu-batu agak ni kedai-kedai macam ni ya jual. Ni shell rock. Oh yo. Ada kambing, ada arnab. Hebatnya. Yelah kan kat Waze kalau korang search kedai ni dia tulis kat situ mini zoo. Hiasan ni. Hiasan akuarium ke apa? Apa ni? Monyet. Apa? Monyet? Oh, boleh main? Dia tak gigit ke? Kasih kah? Kasih sayang. Sayang. Don't want play now, come. Sayang. Oh. Sayang. Kasih sayang. Oh, comelnya. Ini dah saiz dewasa lah ni. Yes. Oh. Gina Dia kena main. Dia tunjuk. Dia nak ajak main. Meh. Ada comel. Comel ni awak ni. Ni ada apa-apa ke tak ada? Bila masuk nak situ dulu ke situ? Yang kita ke sini dulu lah. Hai. Asal semua kat sini manja-manja weh. Tak takut orang. Memang macam pet shop. Apa pet? Dia ni tak takut orang weh. Yelah kan ada setengah kedai binatang ke apa kan jenis yang takut. Tak nak dekat-dekat dengan orang datang visitor. Dia jaga elok lah. Dia tak trauma. Ada satu Trauma. Maksudnya masa kedai tutup dia orang bantai lah. Bantai lah. Tu tepi. Cantik tu. Tapi aku tak nak yang ada wallpaper. Buka lah. Macam kau punya tu lah. Buka. Lepas tu cak, murah cak. RM40. Tapi hitam lah nanti dia. Fishing hitam lah. Toman lagi besar. Uyo. Jom kita jalan. Ni ruangan ikan lah. Finally kita sampai kat ruangan ikan. Ada ayam. Wow, gapi banyaknya. Ikan buntal RM8. Non-member RM10. Kalau nak jadi member setahun RM10 saja. Oh, ni ada pair lah. Male, female. Ni pun ada jenis ni. Ni lah, koi tuxedo. Male, female. Oh, tak banyak lah kedai ada jual male, female macam ni. Sini pun ada juga Black Moscow. Black Moscow male dan female. Ni dia ada ajar. Saya nak tahu female.
How to differentiate gender in Poecilidae family. Oh, cara nak kenal dia punya jantina. Ni pula jenis-jenis colour yang ada untuk gapi. Ini jenis kecil apa? Yang bulu kecil. Dekat sini semua jinak-jinak weh. Ya Allah, Cak, kau ni. Cak, once broken consider sold, Cak. Aku nak beli ayam. Gapi dia macam-macam. Dah awak nak bela gapi balik? Kan ada 3 mata. 3 mata ke betul? Mata ni. Bukanlah. Tu tanda lahir dia. Toman Santik. Dia ikut acap masalahnya ayam tu. Dia suka kat acap. Atau pada bau dibeli duk beli. Aku nak beli ayam ah. So benda dia nak beli ni. Jom. Kita tak jumpa lagi ikan laga ni. Kita kena jalan dulu. Kecilnya. Sana bu. Comel. Asal ikat. Mana asal dia kau? Lawa. Jom. Cak, kat sini banyak gila cana tu. Nanti lah. Oh ni beta. Random lah. Ni beta juga, neon. Beta neon pun ada. Kat sana. Ni weh, tengok. Cana maru. Pulcra. Jom kita tengok. Sana tu weh. Apa dia, beta ke? Sebelah sana. Ni kat sini ada Dumbo. Dumbo RM25. Sana Super 8. Jom kita tengok. Belah belakang ni weh. Uyo, cap. Ada Cobra, Micropeltis. Besar gila, warna gold. Tu ada lagi. Ya, kat sini pun ada beta. Sini pun ada. Sini Asiatica, Andrau, Striata, Andrau, Pulcra. Wow. Ni beta. Longfin dia pun lawa. Ni ada stiker lagi. Dia sana stiker. Oh, ada stiker. Dia tak nampak. Boleh lawa. Tengok. Ni neon. Ini samurai. Samurai ada. Ni lawa. Apa tu? Ada. Dia tak gigit lah. Tapi dia suka awak. Laju je dia jalan. Dia lapang banyak lalu. Jom kau tengok jom. Apa best kat sini? Cantik tapi ada ni lah. Biasa lah. Ada Eric. Berapa? RM25. Oh ni cantik lah. Oh lawa. Kira Didi beli kat sini lah. Ni apa, crown tail. Crown tail. Tu apa? Cantik lah. Sekejap. Suruh sikit. Suprit macam bersih je. Kan? Tu aku suruh tu. Macam tak ada airit je. Ada sikit kot. Tu tak ada. Macam tak ada kan? Tu yang ni. Ni ada. Tu ada. Ni ada airit. Ini tak ada. Ini tak ada. Oh ni bersih jap. Oh bersih tu. Bersih ni clean ni. Dia ambil Kau nak main kom lah. Tak, tapi dia punya bersih. Oh ada. Ada black wash. Ada black scale lah, black wash. Tapi black boleh hilang. Tapi dia punya airit memang kurang compare dengan ni. Yang ni airit dia terang banyak. Yang ni bersih. Harga RM25. Jadi member jadi RM20. Nak angkat ada clear. Beli lah. Aku tak halang Cak kalau kau nak beli Cak.
Jauh babi. Ni di THM lawa guys. Ini pun lawa. Apa dia? Boleh hilang. Tengok nampak pun macam muda sikit tu. Kalau kau nak try groom. Tak dalam air gelap tu tak air gelap. Kita racun dia. Jangan gelap sangat. Kau gunalah ketapan jahat tu jap. Tak fly pula Black Samurai. Apa lagi cap? Apa lagi? Dia member Didi lah. Cantik tu. Jalan dulu. Neon ni pun lawa tapi ada diorang spoon head. Member nak beli beta pula. Nukis dah sampai sana. Hey. Weh, gemuk gila weh. Tengok. Ya ke? Tengok. Salah makan ni. Kat sini pun ada. Bagi makan. Oh, boleh bagi makan. Berapa ringgit? RM5. RM5. Kita ada satu pinggit saja. Oh, ya ke? Mana awak tengok RM5 oh ni? RM5. Oh, awak nak ah? Nak bagi makan? Boleh? Sekejap tengok ikan laga dulu. Jadi guys, saya agak teruja lah dengan keadaan kedai yang kita terjah kali ni guys. Mana tidaknya geng, bukan sekadar kedai ikan, tapi ini adalah mini zoo. Kita boleh bagi makan dekat binatang. Lepas tu kita pun boleh tengok macam-macam binatang ikan untuk dijual. Semuanya ada di sini guys. Macam yang korang nampak sekarang ni, saya tunjuk adalah ikan laga betina candy neon. Cumanya saya tak nak tunjuk sangat sebab yalah dia tunjuk dalam keadaan botol yang agak sempit, jadi saya takut YouTube tidak memahami. Jadi saya takut video kena ban lah. So macam korang boleh tengok, saya dengan Acap tengah memerhatikan dengan harga female yang sangat berbaloi dengan full egg, dan jantan pun ada dekat rak sebelah sana. So macam wah, boleh dapat pair dengan harga yang sangat berbaloi. Memang best lah guys. So untuk korang yang minat ikan laga, ini tempat yang baik untuk korang cari jugalah ikan. Bukan sahaja jantan, betina pun ada. Dan untuk binatang-binatang lain pun dah tentulah guys, macam-macam ada kat sini. So kalau korang berminat, saya sangat-sangat recommend untuk korang datang. Dan yelah, ini belum lagi penghujung video. So korang kena tengok apa lagi yang ada dekat sini. Macam-macam lagi benda-benda menarik yang ada sebenarnya dekat kedai ni. So tak apa berlengah lagi. Apa lagi guys? Jom kita terokai apa lagi yang ada. Okay guys, kita dapat info daripada staff dekat sini. Bulan 7 bulan 7 ni akan ada ni dia guys, Chana Prime League V2. Dia kom Chana lah akan buat dekat kedai ni. Oh, akan buat dekat sini guys. So untuk korang yang main Chana, yang berminat, ni korang boleh tengok dekat sini. Dia punya detail. Bulan 7 24 hingga 26 Julai. Location dekat sini. Penyertaan ni ni penyertaan. Ini pula dia punya kategori lah, korang boleh tengok. Korang play channel boleh screenshot, kita bagi info awal. Dan kalau korang nak book untuk registration pun ada kat sini guys. Okay, jangan terlepas geng. So basically kat kedai ni banyak chana, banyak pilihan chana, macam-macam jenis. And dia open juga untuk competition lah. Akan jadi venue untuk competition akan datang. Dia nak juga. Ya sabar. Biar tak pakai tangan je. Dia situ datang. Kau pun nak juga. Go sana. Nuri dia datang.
Panasnya. Bagi Acap makan pula. Bodoh. Bagi yang lain dulu tu yang ni. Weh, ini kura-kura apa weh? Ada tajam-tajam weh. Soalan ni yang tepi ni sibuk juga ni. Kau dah tersibuk kat sini Dah habis. Kita takut. Tak ada. Kambiang. Okay, abang. Kita record. Makan. Messi. Okay, kat sebelah sini pun sama ada banyak-banyak tetra yang apa? Warna-warni rainbow tetra ni. RM2 Wow. So pokok air pun banyak. Kalau korang tengok, uish, arwana. Ya, daripada tadi kita tak nampak arwana. Kat sini punya Banjara. So sini ada pokok air juga. Ada albino white zebra. Ciclit. Murah lah, RM2,000. RM2,000 jap. Spirit. Menarik acak kedai ni kan. Sebab dia macam boleh bagi binatang makan. Menarik lah. Ada apa? Hei, dia dah ngajak dah. What is this? Ini tempat apa ni? Rasa macam oven pula. Ada apa? Ni kena Arwana. Apa? panggil apa? Macam Tak tahu lah. Alah. Si iguana kan? Ui, bertajam-tajam weh badan dia. Iguana- iguana Ni lembek. dia letak dalam temperature. Jadi yang kat luar tu dia. Dia kena panas pun. Dah terlepas weh. Dia cuba nak lepaskan diri ke apa? Ya. Nurin suka tu. Suka tapi tak pernah try betul-betul. Ni Cak dulu main cana pakai ni. Satu feet RM10. So ada apa-apa ke beli? RM20 je akuarium Cak, beli Cak. Ni lawa. Satu set. Oh tak ada, RM20 akuarium je. Total RM70 satu set. Tak. Kecil sangat. Di toilet ke? Okey. Hati-hati lah toilet kedai ikan ni ada ikan kat dalam. Cana. Teman-teman. Ni unik ah. Okey lah, akuarium dia agak murah agak ah. Ni buat beta salah satu. Guys, ada apa lagi guys kat tingkat 2? Jom kita pergi tengok. Weh, Ui, besarnya. ni stok, dia simpan stok kat sini. Besar je. Weh, bapak besar weh. Tak boleh nak gerak dia. Jom. Pakai ni je. Dia halang pakai ni je. Tak boleh keluar. Jalan dia. Ini yang orang jumpa kat sini Ui, ada apa tu ni? Takut nak masuk. Python. Bawah tangga je dia buat. Mana aku takut. Tak ada tu. Aduh. Ada. Kat sana. Dia panas-panas ni malas juga. Besar ni. Oh. Berapa panjang Tu guys. Ada ujung dia. Lalu dia nampak. Jom. Nampak Tu. Ada rumah yang sini macam. Tapi aku rasa baik tak lain kot. Bawah tangga. Biasa jadi store. Jadi store lah. Pasir dah. Nak pakai lift ke? Kalau hilang tak tahu apa ni kan. Saya bilang Wih, gempak Ini gila. boleh ikut
Apa record ni? Kedai ikan ada lift. Tampil. Ni Zenong tak ada. Jelong ada lift ke? Tak ada kan? Selain lah. Dia bukan sama. Oh, Weh aku confident ke ni? Okay, kita naik tangga. naik tangga. Sebab dia lampu dia tak ada. Masa dia letak lampu tu. Guys, takut guys. Tak payah naik tangga. Sanggup bilang dulu. Sekali kita masuk balik HQ. Sekejap balik. Kita kena Ada apa-apa ke? Stop lagi. Stop. Stop dulu. Ni semua kayu-kayu ke? Nah, tak payah, tak jadi lah. Kita tengok atas lagi. Kau pergi sekejap. Kau pasal tangkap balik tu ni. Apa lagi? Kau dah lagi? Oh. Aduh. Beware of the cat. Ada kucing tu. Weh. Tutup. Kejut aku kucing. Mana? Penat. Takut. Kau buat apa? Ui, ni apa ni? Musang. Ui, gempak gila. Tak fosil. Itu apa? Ni macam bau bau apa? Bau binatang ni hancing sikit lah. Bau kopi lah. Oh, ni cak tadi kita tengok kat bawah tu. Yang kau nak buat tu, apa terrarium. Ni ada gecko lah. Ni? Tengok gecko. Sikit satunya tu. Oh. Leopard gecko. RM100. Oh, jom. Telaga pun ada. Gecko easy. Kau orang takut kan? Takut weh. Dulu nak terfikir nak bela iguana. Tapi terfikir lah sebab harga mahal. Scorpion. Spider. Oh, macam ni scorpion RM35 je. Macam mana lah kau nak handle scorpion ni? Ni lipas Madagaskar. Sekali turtle ni terabur. Mampu aku. Dia buat. Biasa lah. Oh, ni macam yang tadi kat bawah. Ni cak, tengok cak, colour dia cak. Smart Dia boleh. Makanan dia. Makanan dia. Dia besar mana pula? Tikus ke? Ikut je. Ular. Ui, ular weh. Ya Allah, aku takut betul lah. Ni guys, tengok guys. Ui, apa hal dia macam aktif macam ni? Apa ni? Ular. Simpanan awak nak apa? Snake konda 800. Tapi kecil-kecil lah. Ni buat. Ui, aku takut lah. Python. Ular. Bull snake hypo albino. Ui, aku takut sebab belakang kita pun ular. Ya, ni semua ular. Nurin dia suka lah macam ni. Ni apa Bi? So ini yang kecil jap. Apa temperature dia? Comel. Dia kena panas. Bawah tu banyak kuda-kuda kecil. Ya Allah. Jamil gila tergolek dah dia. Dia panas semalam dia aktif lah. Ni scorpion juga Dia kata display only not for sale. Ni dah scorpion tu. Turtle juga. Turtle juga. Turtle lah ni. Flame turtle. Penyu. Turtle. Kura-kura tortoise.
Tortoise. Tortoise. Janganlah buka sangat aib tu. Kebodohan tu. Jangan record ni. Biar tu semua aku saja je bodoh konten. Kalau bodoh baru viral kan. Masa aktif tu. Dia kalau kecil dia aktif lagi. Dah besar baru dia malas-malas. Ni okey lah. Ni ke lagu. Lawa cok. Aku nak beli set top cat tau. Tahu esok hilang. Kenapa dia ke lagu kat sini ah? Ha? Beli kat member aku sendiri. Multicolor. Lawa. Lawa pandai kat tu. Cok. Tok mental dia. Wah. Tu nak fosil ni. Gecko satu sini. Nak naik mana? Beli hari aku nak tengok pula. Dah siap pegang. Ni kan pergi makan tu tinggal dalam kereta. Panas. Hari dah kering. Ya, tapi tak. Rajin nak belajar. Nak ni? Ya, Ini? Retro stick. Bapak seram ni. Aku rasa tak selesa. Ini dah ada siap. 260 je ni. Tempat apa ni? Tempat yang panas tu. Tapi Tapi lawa kan kayu. impian aku kalau tak aku nak bela tikus macam ni buat jual dekat exotic sini. Jadi makan ni. Awak dah buat lah ada ni. Buat bisnes. Ada lagi. Buat kat rumah kau dulu. Buat kat rumah kau dulu. Rumah aku je. Kita sempit lah rumah kita orang. Rumah aku dah hutan lah. Rawang lah. Tikus pun takut. Okay guys, so kita orang dah selesai berjalan-jalan di Bibis Aquatic. Mula-mula ingat kedai ikan biasa je. Sebab ialah sebelum ni kalau saya pergi Zianlong Aquatic tu memang kedai ikan. Tapi kat sini dia bukan sekadar kedai ikan. Dia ada macam mini zoo. And itulah binatang yang kita jumpa pun tak expect guys. And dia jual juga apa benda tarantula lah, python lah, gecko, Ketapan jahat je tadi. ketapan jahat. Itulah tadi kau tak pergi introduce dekat cashier. Tapi tu ada satu hal nak restock kat sini. Tak ada hal, tak ada hal. Kalau seminggu dia ambil 100 botol tak ada hal. Ya, kalau betul okey lah. Tapi guys, dari segi kualiti ikan, cana dia bagus je kan? Flaring gila-gila punya, power. Lepas tu beta okey. Neon apa candy neon Banyak ni. Candy neon banyak gila and dijual sekali female. Female tadi RM30, male RM25. So untuk dapat sepasang bajet RM55 tu okey lah. Sebab female dia full egg and full block juga. Full block juga, colour dia memang nice lah. Lepas tu masa kita orang naik kat tingkat 2 tadi, banyak gila binatang yang pelik-pelik kita orang jumpa. And takut guys, sebab yelah kita tengah tengok ular, belakang kita ada ular lagi. Weh, seram gila lah. And masa mula-mula masuk tu kita orang macam bau dia macam Sebab ada musang. bau menyengat, bau hancing musang tu agaknya. Tapi bila dah Hebat lah, first time aku pergi kedai yang ada musang. Dia tak jual rasanya. musang tu dia tak jual. Cik ada nama lah tadi tu. Oh, ya ke? Tulis nama dia. Not for sale tulis. Ada tulis nama dia lagi. Pasal Apa dah tak busuk nama. sangat. Tak berasa semua busuk sangat. So guys, good experience lah hari ni. Kita dapat jumpa Didi selepas berapa tahun cak tak jumpa dia? 7 tahun ada kot. Last metric 2020. Sekarang dah 2026 dan 6 tahun dah tak jumpa. So dapatlah dia jumpa roommate lama dia. And kita orang dapat pergi kedai ikan yang serare ini. Gempak. Kalau nak super rate ada yang clean. Super rate. Beli. Lepas tu lain-lain tengok Cana lah. And bulan 7 ni dia ada buat kom Cana kat sini guys. So kalau korang nak main dekat sini, korang boleh datang lah. And kau berani cakap Cap ni kedai ikan terbesar kat Kelang? Tak tahu lah. Tapi boleh jadi jugalah. Dia style macam industrial. Dia guna kat kawasan Kilang kan. Mungkin ni antara kedai ikan terbesar dekat Kelang lah. Kalau korang orang Kelang yang tahu, Cukup. cuba korang komen. Ada tak kedai yang lebih besar daripada Bibis ni? Cuba korang komen kat bawah.
kita orang dah tak takut dah nak datang Kelang walaupun tadi ada bunyi tembakan kan. So Letupan. dekat sini selamat lah, tak ada bunyi tembakan. Survive lah. Sebab selamat. Kau letak buku kat dalam? Ada. Okay. Gurau-gurau orang Kamus. Kelang, gurau-gurau. Okay, so guys, itu saja. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Kita jumpa pada video akan datang dan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Lukman Jazid. Thank you guys for watching. Assalamualaikum, bye. See you next video. Guys, saya ada satu pantun untuk korang. Ikan laga berwarna-warni berenang ke sana dan ke sini. Korang dah subscribe ke channel ni? Kalau belum, cetekan sekali. Thank you for watching guys. Kita jumpa next video. Bye.